dari mula start dapat tahu kata Dilova ni masuk sentuhan ikon ni ialah letih. Lepas ajak, saya jadi macam nak masuk atau tak masuk, Sebenarnya masa persembahan tu ada sedikit saya ada suara saya balik sikit dalam tu. Tapi bersyukur pasal juri tak ni lagi, tak mungkin dia orang terpegun dengan drama kami Amira kan. Ni Uncle nak tanya berapa lama main drum ni? Setahun? Bila start main drum? Setahun? Umur 8 tahun ya? Start main drum umur 8 tahun. Oh, ini I think kita kena belikan tepukan sorak yang gemuruh pada sekecil bintang ni. Uncle rasa kamu ni ada harapan dalam dunia muzik satu hari nanti insya-Allah. Band ni memang ganas. Saya rasa Uncle Jan, Uncle Lah, Uncle Syam, semua boleh masuk sentuhan ikonnya. Jantung dah jadi tutup kan, rasa gementar. Dilova, Bali. Saat pada nama Dilova dipanggil, perasaan saya sungguh wow, dapat. Tanya. We already told them what they should be doing. Ya, tanah untuk anda 9 kumpulan muzik yang berjaya mara ke peringkat seterusnya. Jangan persiakan peluang ini, jadi buat sebaik mungkin. Jangan lupa pastikan anda terus bersama kami dan ikuti kami mengembara mencari juara sentuhan ikon musim pertama. Dan terima kasih juga diucapkan kepada penaja rasmi kami, Velda, yang mentransformasikan sentuhan ikon musim pertama. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Salam satu Malaysia. Jumpa lagi insya-Allah.